الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ولا استعانة إلا به. والحمد لله ولا ثناء إلا عليه. والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنقول اللهم أجرنا من النار، ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى، واقدر لنا ولهذه الأمة المحمدية الخيرة الخير حيث كان وأينما كانوا، فإنك تقدر ونحن لا نقدر، وإنك على كل شيء قدير. فأنت تعلم ونحن لا نعلم، وإنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووفي لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واجعلنا جميعا وللحاضرين والغائبين من صالح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم يا ربنا صلاة جلال، وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة تجليات فنظر إلى وجهك الكريم. وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعد، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه آمين. اللهم آمين يا كريم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa syukru lillah. Puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesempatan untuk kita berada bersama dalam majlis ini. Mudah-mudahan kita beroleh segala limpah kebaikan, limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, curahan sakinah ketenangan daripada Allah, mendapat kemuliaan doa istighfar daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan tersenarai mudah-mudahan amin daripada kalangan hamba-hamba Allah yang beroleh restu dan redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan untuk kita ini dapat kita manfaatkan bersama insya-Allah, sama ada dengan peluang untuk kita bertaubat, bermohon ampun kepada Allah, betulkan kesilapan, luruskan apa yang menyimpang daripada jalan yang sepatutnya kita lalui sepanjang hidup atas dunia ini, dan juga kesempatan untuk kita mengumpul bekalan untuk kita bawa dalam perjalanan akhirat yang sudah pastilah perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat sukar, melainkan bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan hidup kita dunia dan juga selamatkan perjalanan hidup kita di akhirat insya-Allah. Maka di antara salah satu jalan untuk menjernihkan dan menjuburkan hati dengan penghayatan agama dan takwa adalah dengan kita berada di dalam majlis zikir ataupun majlis ilmu. Kerana menuntut ilmu ini adalah sebahagian daripada amalan yang mempunyai kelebihan yang sangat besar. Bahkan ada padanya makna jihad fi sabilillah. Jihad itu ada beberapa pecahan dan pembahagiannya. Ada jihad yang disebut dengan makna yang ma'ruf, jihad dengan makna al-qital,
muqatalah, jihad fi sabilillah, itu berperang pada jalan Allah menghadapi musuh yang memerangi Islam. Itu jihad di medan jihad lah. Tapi termasuk juga dengan makna jihad itu jihad dalam menuntut ilmu. Bahkan kata Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, man lam yara anna al-ghuduwa ila talabil ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi, atau kama qala radhiyallahu anhu. Kata salah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu anhu, man lam yara, sesiapa yang tidak melihat atau sesiapa yang tidak merenung, melihat, sama ada melihat itu dengan pandangan mata atau melihat dengan mana pandangan fikir dan tilik akal. Mana siapa-siapa yang mengatakan atau dia berfikiran annal ghuduwa ila talabil ilmi, berpagi-pagi keluar untuk menuntut ilmu, ataupun dengan makna yang umum keluar untuk menuntut ilmu, itu laisa bi jihadin, bukan jihad, faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi, maka cacat pada pandangannya ataupun pada akalnya ataupun pada kefahamannya. Jadi maknanya kalau ada orang yang mengatakan mengaji ini habis masa saja, tak ada faedah apa pun, mengaji buat apa, ataupun dah tahu, dah dengar apa lagi, contohnya dia tidak melihat kelebihan menuntut ilmu itu sebagai satu jihad fi sabilillah, faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi, maka aib, yakni cacat dan cenderung pada faham dan pada akalnya. Jadi lagi ada peluang, tak semesti di sini ataupun di tempat-tempat yang lain, dengan siapa saja yang mengajar ilmu yang bermanfaat, yang baik, yang selari dengan tuntutan syariat, maka itu sebahagian daripada perkara yang patut untuk kita rebut dengan harga yang sangat besar, nilai yang tak terbanding dengan mata benda dunia. Jadi mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu wa taala kekalkan hati kita dengan limpah kurnia taufik daripada Allah untuk merasai kemanisan dalam menuntut ilmu, insya-Allah. Baik, kita sambung kitab kita, kitab Ar-Rawdatul Bahiyah fi syarh al-ahadits al-qudsiyah al-arba'iniyah li Syekh Mulla Al-Qari, iaitu 40 hadis kursi yang telah disusun oleh Sayyidina Mulla Al-Qari, yang telah pun disyarah hadis tersebut oleh Syekh Nazir Muhammad Maktabi, ala kulli minhuma wa ala sa'ir masyayikhina wa immatina jami'an salafan wa khalafan ar-rahmatu wa ridwan, wa nafa'ana Allah bi'ulumihim wa bi asrarihim wa bi anwarihim wa bihim fid darain, amin. Sambung insya-Allah pada muka surat 110, masih lagi lanjut daripada syarah ataupun huraian pada hadis yang ke-18 daripada kitab ini. Hadis berada di bawah tajuk rahmatullah, berkaitan dengan rahmat Allah. Teks ataupun matan hadis itu ada pada muka surat 109. Kita baca dulu, ambil berkat baca hadis kursi ini, kemudian kita sambung tempat syarah yang disebutkan oleh tuan pensyarah ataupun syarih hadal hadis, iaitu Syekh Nazir Muhammad Maktabi. Hadis muka surat 119 itu yaitu al-hadis al-thamin wa ashar, hadis ke-18, rahmatullah, tajuknya rahmat Allah, hadis yang membicarakan tentang rahmat Allah. Ila an qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala sabaqat rahmati ghadabi, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu sayyidina al-imam Muslim alaihi rahmatullahi wa ridwanuhu. Itu hadis menceritakan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengatasi akan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Sambung tempat syarah itu, tempat hurai itu muka surat 110, ikut tanda ni pada perenggan yang kedua bawah tu, itu sampai kepada kata asyarih, wa idh wusifa bihi al-bari falaysa yuradu bihi illa al-ihsan, wa idh wusifa bihi al-bari falaysa yuradu bihi illa al-ihsan al-mujarrada duna ar-riqqati. وعلى هذا روي أن الرحمة من الله إنعام وإفضال، ومن الآدميين رقة وتعطف، فالرحمة منطوية على معنيين،
الرقة والإحسان فركز الله تعالى في طبائع الناس الرقة وتفرد به الإحسان. انتهى. Itu masih lagi lanjut daripada makna rahmat itu pada firman-Nya Allah yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmati itu, rahmati rahmatku. Itu kita baca rahmat ini itu makna dengan apa? Dengan makna riqqah. Riqqah ni makna kesian belah, rasa kesian, rasa sayu hati, rasa kesian yang ada dalam hati itu. Contoh bila kita tengok sesuatu yang menyedihkan, ada satu perasaan rasa hibah, rasa kesian, rasa belah dalam hati, yang itu dia panggil ar-riqqah. Ar-riqqah. Jadi rahmat ini terhimpun padanya dua makna. Satu makna belah hati itu, kesian belas itu. Satu lagi dengan makna al-ihsan, itu kita berbuat kebaikan pada seseorang. Dia sambung tentulah. Maka dia kata wa idh wusifa bihil bari, ketika mana disifatkan dengannya, yakni dengan rahmat, dengan sifat itu, dengan sifat rahmat itu, al-bari, akan Tuhan. Al-bari ini salah satu dari asma'illah, ismun min asma'il husna. Al-bari, Tuhan yang maha, Tuhan yang maha mencipta. Al-bari dengan mana Allah. Wa idh wusifa bihil bari, bila disifatkan Tuhan, yakni al-bari itu dengan apa? Dengannya dengan rahmat tadi. Falaysa yuradu bihi illa al-ihsana, falaysa, maka tidak, yuradu bihi, dimaksudkan dengannya, illa al-ihsan, melainkan ihsan al-mujarrad, itu semata-mata, dun ar-riqqah, bukan dengan makna kesian belah hati itu, bukan makna kesian belah yang ada dalam hati seperti mana manusia. Jadi ulang balik, wa idh wusifa bihil bari, dan tak kala disifatkan bihi dengannya, yakni biwasfir riqqah, dengan sifat biwasfir rahmah, dengan sifat rahmat itu, al-bari itu akan Allah Subhanahu wa taala. Falaysa yuradu bihi, maka tidak dimaksudkan dengannya, dengan apa? Dengan wasfur rahmah, dengan sifat rahmat itu, illa al-ihsan al-mujarrada, melainkan semata-mata ihsan, semata-mata berbuat baik kepada hamba, dunar riqqah, bukan dengan makna sedih ataupun kesian belah dalam hati. Karena kita ni ada perasaan. Allah Ta'ala Tuhan, dia bukan macam, dia bukan makhluk, laisa kamitsli syai. Kita ni perasaan yang ada hati kita ni lahir daripada apa? Lahir daripada kejiwaan kita, rasa kesian belas. Itu semua sifat-sifat yang ada pada makhluk. Rasa hibah hati itu sifat daripada makhluk. Maka perkataan-perkataan itu ataupun sifat-sifat itu bila disandarkan pada Allah, dia tidak seperti mana apa yang berlaku pada makhluk. Walaupun sifat itu namanya sama, Allah itu ada rahmat Allah, manusia juga ada rahmat dalam dirinya, tapi rahmat dalam diri manusia itu tidak seperti mana yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu kita kembali kepada prinsip pegangan akidah kita lah, laisa kamitslihi syai', itu tidak ada sesuatu pun yang seumpamanya Allah Subhanahu wa taala, ataupun sifat yang wajib yang semua kita hafaz. Salah satu daripada sifat yang wajib bagi Allah daripada 20 sifat yang telah disusun oleh para ulama itu, salah satunya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, itu mukhalafah makna bersalahan, tak sama Allah Subhanahu wa taala dengan sekalian yang baru. Jadi walaupun perkataan ataupun sifat rahmat itu, rahmat, belas, ihsan, itu sifat yang ada pada manusia, yang Allah jadikan pada manusia. Yang rahmat pada manusia itu dengan makna belas, rasa kesian belas, rasa hibah, sedih hati, iaitu pada hak manusia. Manusia bila dia sedih hati, dia hibah, kesian kat seseorang, itu akan menjadikan dia berbuat baik atau memberikan kebaikan pada orang yang dia kesian dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukan begitu. Maka sifat rahmat Allah bukan makna perasaan belas kasih kesian, bukan perasaan manusia, tetapi dengan makna al-ihsan al-mujarrad. Itu semata-mata Allah berbuat ihsan, iaitu Allah memberikan atau melimpahkan kebaikan, ihsan, melimpahkan kebaikannya kepada hamba, dunar riqqah, bukan dengan makna perasaan kesian yang ada dalam hati seperti mana pada manusia.
Wa ala hadha, maka dengan ini ataupun di atas pernyataan ini, ruya, diriwayatkan, anna rahmata, bahwasanya rahmat, minallahi, daripada Allah Subhanahu wa taala, in'amun wa ifdalun. Itu dengan makna in'am, Allah melimpahkan nikmat, kurniaan, wa ifdalun, ifdal dengan makna Allah melimpahkan kurniaan. Jadi rahmat pada hak Allah Subhanahu wa taala dengan makna in'am, iaitu Allah mengurniakan nikmat, wa ifdalun, atau melimpahkan kurniaan yang banyak kepada hamba-hambanya. Itu makna rahmat pada hak Allah Subhanahu wa taala, bukan perasaan. Macam juga ghadab, marah pada makhluk ini dengan makna menggelegak jiwanya ataupun naik darah dia, menyebabkan dia timbul urat tengkuk dia. Itu marah pada hak manusia. Tapi marah pada hak Allah bukan begitu, bukan dengan makna kejiwaan atau perasaan. Karena jiwa dan juga perasaan ini, itu semua adalah perkara yang berkaitan dengan makhluk, tidak berkaitan dengan Allah. Jadi supaya kita faham makna itu, maka dia kata ruya, diriwayatkan, anna rahmata, bahwasanya rahmat, minallahi, daripada Allah Subhanahu wa taala, in'amun, itulah dengan makna memberikan atau kurniaan nikmat, wa ifdalun, atau Allah melimpahkan kurniaan dan kebaikan kepada makhluk. Wa minal adamiyyin, dan daripada manusia, yakni rahmat daripada manusia, daripada anak Adam, itu dengan makna riqqatun wa ta'attufun. Riqqah dengan makna kesian, yang ada belas, yang ada dalam hati. Wa ta'attuf, samalah, ta'attuf dengan riqqah sama mana, itu kesian, belas, kasih, rasa kesian, rasa belas yang ada dalam hati. Farrahmatu, maka rahmat itu, sifat rahmat itu, muntawiyatun ala ma'nayain. Muntawiyah ni kita kata boleh diartikan di atas dua makna. Muntawiyatun, berlegar, kita kata rahmat itu berlegar di atas dua makna. Jadi perkataan rahmat itu atau sifat rahmat itu ada dua makna. Yang pertama ar-riqqatu wal ihsan. Yang pertama ar-riqqah, itu rasa kesian, perasaan rasa kesian belah dalam hati, dalam diri. Satu lagi dengan mana al-ihsan, itu berbuat kebaikan. Farakkazallahu ta'ala, maka Allah menentukan, Allah menetapkan, fi taba'i'in nas, pada tabiat manusia. Manusia secara tabiatnya itu ar-riqqah, itu ada dalam dirinya perasaan belas ataupun kasihan itu. Wa tafarrada bil ihsan, dan Allah Subhanahu wa taala khususkan baginya, bagi Allah taala itu dengan mana al-ihsan. Jadi kalau perkataan rahmah yang disandarkan pada manusia dengan makna apa? Dengan makna kesian belas yang ada dalam hati, yang mendorong seseorang untuk berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Itu pada hak al-adamiyyin, pada hak manusia. Adapun rahmat pada hak Allah itu dengan makna apa? In'amun wa ifdalun wa ihsan. Itu Allah melimpahkan nikmat, melimpahkan kurniaan, dan Allah berbuat kebaikan atau berbuat ihsan kepada hamba-hambanya. Jadi bagi beza lah, bagi beza di antara hak Allah itu sebagai pencipta dengan hak hamba sebagai makhluk. Sudah pastilah berbeda sifat-sifat al-khaliqiyah, Tuhan dengan sifat sebagai seorang pencipta, makhluk dengan sifat al-makhluqiyah, itu makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun namanya sama ataupun nama bagi sifat itu sama, tetapi hakikatnya berbeda. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang seumpama dengan Allah Subhanahu wa taala. Alif ha tu makna intaha, selesai di situ. Wa jaa fil hadis syarif, wa jaa, dan telah datang fil hadis syarif, dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Bila sebut hadis ini merujuk pada hadis dengan makna istilah, iaitu hadis nabawi, hadis Nabi pula bukan nabi-nabi yang lain, iaitu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al hadis di sini dengan makna istilah, bukan dengan makna lughah.
bukan dengan makna lughah, karena hadis pada bahasa sama ada dengan makna baru ataupun dengan makna ucapan. Kalau pada bahasa hadis dengan makna al-jadid, al-hadis dengan makna al-jadid, iaitu baru. Ataupun pada uruf yang ataupun pada makna mutlak, hadis itu merujuk kepada ucapan semua, tak kira siapa lah. Hadithu Ra'isul Wuzara dia panggil, itu ucapan Perdana Menteri. Hadithu Imamil Masjid, ucapan imam masjid. Hadithu Al-Walid, ucapan seorang ayah. Hadithul Ustaz, ucapan seorang guru. Hadithi fi hadhihi lailah, ucapan saya pada malam ini. Jadi perkataan hadis itu secara apa? Secara mutlaknya itu merujuk kepada semua ucapan. Tapi kalau kembali kepada istilah hadis itu, iaitu yang dinisbahkan kepada baginda Nabi SAW, sama ada ucapan baginda ataupun perbuatan baginda ataupun pengakuan baginda ataupun semua sifat-sifat yang disandarkan kepada baginda, itu dia panggil hadis. Idzan al-hadis huna, hadis, perkataan hadis ini dengan makna apa? Dengan bil makna istilahi, dengan makna istilah. Itu ma udhifa ila sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khilqiyatin kanat am khuluqiyyah. Maka dia kata wa jaa fil hadis syarif, dan telah datang pada hadis yang mulia, iaitu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi bayani, pada menjelaskan, fi bayan yakni fi tawdih atau fi syarh, itu pada menjelaskan, pada menyatakan rahmatillahi ta'ala, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hadisnya? An Salman, daripada Sayyidina Salman radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, qala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa, telah mencipta, yauma khalaqas samawati wal ardi, pada hari dia mencipta langit-langit dan bumi, mi'ata rahmatin, 100 rahmat. Nabi sebut dalam satu hadis, innallaha khalaqa yauma khalaqas samawati wal ardi mi'ata rahmatin, Allah telah mencipta pada hari Allah menciptakan langit dan bumi ini 100 rahmat. Kullu rahmatin, tiap-tiap satu, kullu rahmatin, tiap-tiap satu daripada rahmat, hak 100 itu, 100 rahmat Allah cipta, tiap-tiap satu rahmat daripada 100 itu, tibaqu ma bainas samai wal ard, itu memenuhi langit dan bumi. Kalau boleh tengoklah, kalau boleh tengok, kalau rahmat Allah Ta'ala itu boleh ditajsid, yakni boleh dijasadkan, boleh tengok dengan jasad. Kalau boleh tengok, boleh tengok dengan benda contohnya. Kalau rahmat tu boleh dijasadkan atau boleh dijelmakan dengan benar, maka boleh tengok tibaqu, itu banyaknya itu, tibaqu memenuhi di antara langit dan bumi. Tibaqu ma bainas samai wal ard, itu memenuhi tingkatan langit dan bumi. Faja'ala minha, faja'ala, maka Allah menjadikan, minha, daripadanya, daripada rahmat itu, fil ardi, di bumi ini, rahmatan, satu rahmat. Fabiha, maka dengan satu rahmat itu, ta'atiful walidatu, merasa kasihan ataupun merasa kasih sayang, al walidatu, oleh seorang ibu, ala waladiha, ke atas ataupun kepada anaknya. Wal wahsyu, begitu juga apa? Dengan rahmat itu binatang buas, walaupun binatang buas ini sikap kebuasannya, memburunya, membunuh untuk hidup, tetapi ada rahmat. Seekor singa yang ganas itu tidak mencederakan anaknya. Seekor gajah contohnya, yang kita tahu bagaimana amukan gajah itu, tapi dia tidak mencederakan anaknya. Ada perasaan kasih. Haiwan bertaring, berkuku, mencengkam, menggigit dan membunuh, tetapi dengan anak dia jaga. Kucing, walaupun giginya tajam, ada taring, ketika mana dia menggonggong anaknya, dia menggonggong anaknya dengan gonggongan yang tidak mencederakan. Itu tabiat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan pada makhluk-makhluknya.
Dengan apa? Dengan rahmat Allah. Maka disebut dengan satu rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di bumi, itulah seorang ibu merasa kasih. Ta'atiful walidatu ala waladiha, merasa kasih oleh seorang ibu kepada anaknya. Wal wahsh, begitu juga binatang buas. Wa tayru ba'duha, burung-burung sesama mereka itu. Wa ala ba'din, al wahsh wa tayru ba'duha ala ba'din, binatang buas, burung-burung sesama mereka itu ada apa? Ada dipanggil, kita letak makna kata kasih lah, kesian tu ada sesama mereka itu. Fa iza kana, maka apabila adalah yaumul qiyamati, pada hari kiamat, akmalaha bihadhihi rahmah. Akmalaha yakni Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakannya, menumpunykanlah rahmat ini dengan apa? Dengan 99 lagi rahmat yang Allah Ta'ala simpan di akhirat. Jadi hadis ni nak menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Maka kalau kita faham atau kita ambil iktibar, kalaulah dengan satu rahmat itu menjadikan seseorang itu sanggup mati, seorang ibu, ayah sanggup susah payah semata-mata kerana anaknya. Kalau makanan tu tak cukup, ada sikit untuk seorang makan, maka ibu kan kata, makanlah, mak kenyang dah, mak makan dah tadi, walaupun dia lapar, tapi dia bagi anak makan. Daripada mana datangnya tindakan itu? Daripada mana datangnya perasaan seorang ibu mendahulukan anaknya? Tak tidur malam ketika mana anak kecil sakit contohnya, walaupun anak tu dah besar, dah berkeluarga dah, dah bercucu dah, Allah bagi dia umur panjang. Walaupun dia tua, tapi Allah bagi umur panjang. Anak dia sendiri pada cucu dia pada cicit dah, tapi bila anak dia sakit, dia rasa sedih, rasa bimbang. Kalau ada orang bawa, dia suruh bawa pergi tengok anak dia. Daripada mana datangnya? Daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah zahirkan rahmat Allah dengan satu rahmat yang Allah lempak kurnia ke dunia ini. Maka apa? Seorang ibu kasih pada anaknya, hatta sesama haiwan, burung, makhluk-makhluk lain itu ada belas sesama mereka itu semua adalah daripada apa? Daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akmalaha bihadhi rahmah. Idza kana yaumul qiyamati akmalaha bihadhi rahmah. Apabila sampai nanti hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan sempurnakan 100 rahmat yang Allah Ta'ala ciptakan. Bayangkan bagaimana limpah rahmat Allah kepada mereka yang beriman kepada Allah. Tapi rahmat ini, rahmat di akhirat ini hanya khusus kepada mereka yang beriman lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min madahir rahmatil wahidah, wa min, dan sebahagian daripada madahir rahmah, tanda-tanda rahmat al-wahidah yang satu ini. Di antara tanda-tanda rahmat Allah hak satu yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ataupun Allah letakkan di dunia ini, allati auda'aha Allah, allati yang auda'aha Allah fil ard, yang Allah Ta'ala berikan, yang Allah letakkan di dunia ini, di atas bumi ini. Wa anzalaha, dan Allah Ta'ala turunkannya, yakni rahmat itu, ala khalqihi, ke atas sekalian makhluknya, fid dunya, di dunia ini, al-islam wal quran was salatu wal rusul. Itulah apa? Al-Islam. Maka Islam itu juga sebahagian daripada satu rahmat tadi yang Allah Ta'ala turun. Kerana satu rahmat itulah Allah Ta'ala turunkan Islam sebagai agama yang Allah ridha. Wal Quran, itu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sebagai kitab panduan. Was salah, dan juga salat yang Allah Ta'ala syariatkan, itu semua adalah daripada rahmat Allah. Wal rusul, dan juga perutusan para rusul alaihim ajma'ina wa ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, itu juga sebahagian daripada rahmat Allah. Wa ala ra'sihim, dan yang terutama daripada semua para rasul yang diutuskan itulah siapa? Khatimuhum ataupun khatamuhum, penyudah bagi mereka itu, penyudah bagi sekalian para rasul itu, itulah Sayyiduna Muhammadun, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kan kita baca Quran, tidak kami utuskan engkau Muhammad melainkan engkau itu rahmat, dan apa agama yang engkau bawa itu juga rahmat.
warahmatu fi qulubil ibad. Begitu juga rahmat yang Allah Ta'ala jadikan, yang Allah Ta'ala ciptakan dalam hati tiap-tiap hambanya, itu juga sebahagian daripada rahmat yang satu tadi. Wa ghairu zalik, dan juga selain daripada itu, minan ni'ami, daripada ni'mat-ni'mat allati yang asbaghaha Allah, yang Allah limpahkan. Asbagha yana bermakna asdalaha ataupun a'taha, yang Allah limpahkan, yang Allah berikan alal khalqi, ke atas sekalian makhluk ajma'in semuanya. Jadi kita baca hadis tadi, ketika mana pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, Allah cipta juga satu rahmat. Satu rahmat daripada satu itu Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di bumi. Maka dengan satu rahmat itulah makhluk boleh hidup berukun damai. Bukan hanya manusia, bahkan sesama menatang, sesama haiwan pun ada kesian belas sesama mereka itu. Daripada mana datang rahmat itu? Kesian itu datang daripada rahmat, berkat rahmat satu yang Allah Ta'ala ciptakan. Maka termasuk juga daripada rahmat satu itu, termasuk juga al-Islam. Islam yang Allah Ta'ala turunkan. Kalau Allah tak turunkan Islam, Allah tak turunkan syariat, Allah tak turunkan Al-Quran, kalau Allah tak syariatkan salat, kalau Allah tak utuskan para rasul, mana mungkin kita akan mendapat kedamaian jiwa, keamanan hidup atas muka dunia. Hidup ni akan aman bila kita ikut peraturan dan syariat yang telah ditentukan oleh Allah. Maka hikmah besar Allah Ta'ala turunkan Islam, yang ada dalam Islam itu syariat, hukum-hukum yang telah ditentukan dan panduan untuk kita mengatur kehidupan. Apa hikmahnya? Supaya hidup kita tersusun, hidup kita aman, mendapat limpah berkat, terhindar daripada segala kecelakaan dan keburukan. Maka sebab itu bila kita faham, macam kita sebut dulu, peraturan dan undang-undang syariat itu bukan untuk menyusahkan kita, walaupun pada zahirnya mencabar kita dengan ujian. Maksudnya Allah Ta'ala uji kita dengan apa? Allah Ta'ala cabar kita dengan ujian, berikan ujian. Karena hidup di dunia ini dia panggil darul ibtila, tempat kita ditimpakan ujian, menempuh ujian, tempat menempuh ujian. Tetapi tiap-tiap satu daripada ujian, termasuklah agama dan perintah syariat. Tengah tidur kena bangkit sembahyang subuh contohnya. Tengah sibuk, bila sampai masa waktu kena berhenti saat tinggal kerja dunia untuk kita sujud pada Allah. Kita kerja turut-turut dapat harta, sebahagian harta perlu dibelanjakan pada jalan Allah dengan zakat yang telah disyariatkan. Kita diberikan kelebihan limpah kurnia yang lebih lapang hidup, maka ada hak dalam harta kita, dalam apa yang kita miliki, kepada sebahagian daripada makhluk yang lain. Itu ujian. Nak buat susah pada zahirnya, tapi semua daripada perintah-perintah itu adalah perintah yang layak dan sesuai kepada manusia. Tiap-tiap satu daripada perintah syariat itu semua adalah perintah yang sesuai dengan kemampuan manusia. Allah tidak mensyariatkan sesuatu yang melampaui daripada batas kemampuan, karena Allah Ta'ala itu Tuhan bijaksana. Cuma manusia kadang-kadang mereka reka alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Nah, abang kata besarnya rahmat Allah Ta'ala ni, walaupun Allah suruh kita, tapi kalau kita terhalang dengan sesuatu, Allah berikan keringanan. Adanya prinsip ar-rukhsah, dia panggil keringanan, al-azimatu wa rukhsah. Ada syariat yang kita kena laksanakan seperti mana yang telah ditetapkan, tetapi ada sebahagiannya diberikan rukhsah, kelonggaran dan keringanan mengikut peraturan syariat. Nak ambil semayang, tak boleh kena ayak, sama ada tak ada ayak, ataupun ada ayak tapi tak cukup, beda untuk minum saja, ataupun ada ayak banyak, minum pun lebih lagi, tapi kita tak boleh kena ayak kerana ada keuzuran pada anggota wuduk ataupun tubuh badan kita, maka diberikan keringanan untuk kita bertayamum, listibahat fardhu salah, untuk kita membolehkan kita mendirikan salat. Kita dalam perjalanan contoh tak jumpa masjid dan surau, Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita. Ju'ilat dil ardu tahuran wa masajid wa masjidah. Allah jadikan tanah itu boleh kita ambil untuk bersuci dengan makna tayammum, dan juga masjidah, kita boleh jadikan tanah bumi ini tempat sujud, tak mesti di masjid surau. Kalau kita duduk tang-tang mana tengah jalan,
waktu masuk dah tak jumpa rumah sebiji pun, duk tengok jam lagi 15 minit habis waktu, boleh berhenti tepi jalan, boleh semayang walaupun tepi jalan. Itu rukhsah diberikan. Jadi tiap-tiap satu daripada perintah syariat itu ada tawabit, ada dia punya syarat-syaratnya, tata caranya. Tapi secara keseluruhannya tiap-tiap perintah Allah itu adalah perintah yang sesuai dengan kemampuan manusia, kerana Allah itu Tuhan yang maha bijaksana. Allah Ta'ala tahu hukum yang Allah Ta'ala tentu sesuai dengan makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Jadi kalau ada orang mengatakan undang-undang Islam ni tak sesuai dengan manusia ni, dengan zaman ini, sebenarnya dia bukan hanya berbicara tentang undang-undang, tetapi pada hakikat ucapannya dia telah pun melampaui daripada batas-batas yang tak patut dilanggar oleh seorang manusia dan hamba, iaitu dia meragui akan kebijaksanaan Tuhan yang maha pencipta. Allahumma sallim sallim. Ini berlaku dalam dunia kita pada hari ini. Manusia itu mengukur perjalanan hidupnya hanya dengan akal mentahnya, bukan akal yang dia panggil tadabbur. Akal ni penting, akal ni makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, ada manfaatnya, ada faedahnya. Tapi kalau kita pisahkan akal daripada tadabbur wahyu, maka akal itu akan sampai kepada had yang dia tak mampu berfikir. Maka pada waktu itu nafsu dan juga syaitan akan akan jadi petunjuk yang akan penunjuk jalan, bukan petunjuk, akan jadi penunjuk jalan yang akan menyesatkan kita daripada jalan kebenaran. Sebab itu akal dan wahyu itu mesti jalan seiring. Wahyu itu yang utama, akal ikut di belakangnya supaya tidak menyimpang daripada jalan kebenaran. Jadi nak ceritanya sebahagian daripada rahmat yang kata besarnya nilai satu rahmat itu antara tanda-tandanya apa? Islam Allah Ta'ala turunkan, itu juga rahmat daripada Allah. Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan, itu juga rahmat daripada Allah. Hudan wa rahmatan lil alamin, lil mu'minin. Allah Ta'ala sifatkan Quran itu sebagai apa? Hudan wa rahmatan, petunjuk dan juga apa? Rahmat bagi mereka yang beriman. Wassalah, sembahyang itu juga merupakan rahmat. Kenapa dikatakan rahmat? Karena sembahyang, dengan sembahyang kita mendapat keampunan daripada Allah. Dengan sembahyang diangkat kedudukan kita di sisi Allah. Dengan sembahyang Allah hindarkan kita daripada keburukan. Dengan sembahyang Allah Ta'ala selamatkan kita daripada kemurkaannya dan azab siksanya. Dengan sembahyang Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosa kita. Dan semua itu kembali kepada makna rahmat. Karena rahmat Allah lah kita diampunkan dosa, kerana rahmat Allah lah kita dibebaskan daripada neraka, dengan rahmat Allah lah kita masuk ke dalam syurga, dengan rahmat Allah lah kita dihindarkan daripada segala keburukan. Maka tiap-tiap satu daripada faedah dan hikmah salat itu ada padanya makna rahmah. Maka salat itu juga sebahagian daripada rahmat, yang satu rahmat Allah Ta'ala ciptakan atau Allah Ta'ala jadikan dan campakkan ke dunia. Wa rahmatu fi qulubil ibad. Begitu juga dengan rahmat yang satu itu jugalah adanya rahmat dalam hati manusia. Ada kesian belah, ada tak sampai hati tengok orang susah walaupun dia tak minta, tapi hati kita kesian. Dia tak minta tapi duduk tepi jalan, contohnya tak ada makanan. Budak contohnya duduk tepi jalan, tak tahu anak siapa, duduk tunggu. Kita kata, cik main mana ni? Buat apa? Dia kata kutip derma. Derma untuk apa? Untuk sekolah. Ni main dengan siapa? Cikgu hantar, ataupun tadi ada pakcik hantar, sekali lagi pakcik main ambil. Ni keluar tadi pukul apa? Pukul 9 tadi. Makan lagi. Tak abang tak makan. Dia tak abang kata tak makan. Buat begitu. Kita perhati guna. Dalam dia ada zaman. Dia main satu perasaan, rasa belah, rasa kesian. Tak padan yang umur nak berjalan lagu duduk minta abang, minta derma. Jom masuk kedai, jom pakcik, jom makan contoh. Daripada mana ambil perasaan itu? Itu semua adalah apa? Semua daripada rahmat yang satu yang Allah Ta'ala ciptakan di dunia. Rasa kesian belah dalam hati manusia, dalam hati hamba, itu juga termasuk daripada ar-rahmatul wahidah, rahmat yang satu yang Allah Ta'ala jadikan ataupun Allah Ta'ala campakkan ke dunia.
Sama juga simpati ataupun timbang rasa. Contoh kita tolong orang, contoh dah, orang tu tak mampu sungguh, dia berhutang dengan kita, contoh lah, walaupun kadang-kadang hutang ni sensitif sikit, dia berhutang dengan kita, contoh dia, kemudian kita tengok dia tak mampu, dia beritahu kata boleh tak minta tangguh sikit lagi, saya tak, kita pun tak apa lah, kata saya fikirlah nanti kalau ada bayar, kalau takdir kita siapa dulu pergi dulu kira selesai. Contoh, daripada mana perasaan ungkapan itu terbit daripada hati, yang dalam hati itu rasa timbang rasamu main daripada rahmat Allah yang satu ini. Jadi besar, kalaulah rahmat hak satu itu pengaruhnya sangat besar, sehingga membibitkan atau menimbulkan, menjadikan kedamaian hidup, ketenangan hidup dengan rahmat yang satu itu, manusia ada rasa kasih, rasa tenang. Kita walaupun kita suami, isteri kita contohnya, dia ada tanggungjawab, dia ada benda, ada hak kita yang dia kena tunaikan, tapi ada ketika kita tengok dia, contoh dia letih balik di rumah, contoh dia tak masak. Pasal apa tak masak? Pasal dia hari ni tak boleh bangkit, celik mata pening, kepala jadi pusing. Ada orang kadang-kadang dia nak angin, nak marah kan, lempak tudung-tudung, tapi ada orang yang dia kesian, tak ada masak, tak apa, kita pergi beli. Perasaan kesian memang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia hidup dalam keadaan bertimbang rasa, bertolak ansur, rasa kasihan belas dalam hati, berbuat ihsan, itu semua adalah kesan daripada ar-rahmatul wahidah, kesan daripada satu rahmat yang Allah Taala kurniakan di dunia. Wa ghairu zalika minan ni'am, begitu juga yang lain daripada nikmat-nikmat Allah Taala berikan, allati asbaghaha Allahu 'alal khalqi ajma'in, yang Allah limpahkan kepada sekalian makhluk seluruhnya. Lagi sikit, farrizqu min rahmatillahi liqaulihi ta'ala ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha. Maka rezeki, farrizqu, maka rezeki min rahmatillah juga sebahagian daripada rahmat Allah, liqaulihi ta'ala, seperti mana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ibtigha'a rahmatin min rabbik, semata-mata mengharapkan rahmat daripada Tuhanmu, tarjuha, yang kau inginkan. Apa makna rahmat dalam ayat ini? Ai rizqin, ibtigha'a rahmatin dengan makna ibtigha'a rizqin min rabbik, mengharapkan rezeki dan kurniaan daripada Tuhanmu. Wa qawluhu, dan firmannya, yakni firmannya Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la in adzaqna lil insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu, ay rizqan. Perkataan rahmat di sini ke mana rezeki? Wa la in adzaqna lil insana minna rahmatan, dan sekiranya kami berikan, kami rasakan atau kami berikan kepada manusia itu daripada kami rahmatan, ay rizqan, summa naza'naha minhu, kemudian kami cabut akan dia, yakni akan rezeki itu daripadanya. Rezeki Allah Ta'ala bagi, hak Allah Ta'ala bagi, hak dia ambil pun hak dia. Jadi kalau Allah Tuhan yang memberi, adakah manusia dan makhluk boleh menghalang daripada apa yang diberi oleh Allah? Tak ada. Hak dia nak bagi, tak ada siapa boleh halang. Dia nak ambil balik, tak ada siapa boleh halang. Allahumma la mani'a lima atait wala mu'tiya lima manat. Ya Allah Tuhan kami, la mani'a, tidak ada sesiapa pun, tidak ada sesuatu pun yang boleh menghalang lima ataita, apa yang kau berikan, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tak ada apa satu, tak ada seseorang dan tak ada sesuatu pun yang boleh memberi lima mana'ta, bagi sesuatu yang engkau halang ataupun engkau tak beri. Jadi Allah yang beri rezeki pada kita, hak kita hidup merasa lapang, boleh tenang hari ini, boleh berjalan, boleh lah walaupun susah, tapi masih ada kehidupan, masih lagi diberikan kehidupan, boleh bernafas, ada kesihatan, Allah berikan kesihatan pada kita, ada rezeki untuk kita makan minum, maka jangan lupa pada Allah, kerana Allah yang memberi, Allah yang bagi kita rasa, Allah juga boleh tarik rezeki itu daripada kita. Tuan-tuan ibu ayah sekalian, Allah Ta'ala tarik rezeki ini tak mesti Allah Ta'ala bil itlaf, bukan mesti Allah Ta'ala hancurkan, bukan makna Allah Ta'ala rezeki rumah kita terbakar, yang tu yang zahir lah, ataupun tak ada makan, nak makan contohnya berlapak,
tak ada makan, itu zahir, itu juga dengan makna tarik. Tapi ada ketika tarik dengan makna Allah terlimpahkan kesenangan, Allah limpahkan kenikmatan, tetapi kita tidak merasai nikmat itu. Berapa ramai daripada manusia makan, tetapi makan tidak menguatkan dia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan walaupun lidah kita rasa manis pahit masam, tetapi tidak membawa kita merasai dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah itu Allah Ta'ala telah menarik daripada kita rahmatnya, hidup dalam rumah istana, tapi menjadikan dia bertuhankan kepada dunia dan kebendaan, lupa untuk sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun Allah Ta'ala bagi makan banyak, makan jenuh tapi tak boleh makan. Pasal apa? Pasal sakit, tak boleh makan. Hani pantang, hani pantang, hani pantang, hani pandai, hani pantang. Bukanlah kita mana orang pantang ni makna Allah Ta'ala tak kesian, bukan. Tapi nak abang kata Allah boleh tarik apa yang Allah bagi itu dalam pelbagai cara, dan kadang-kadang kita tidak sangka Allah telah menarik sesuatu daripada kita. Maka sebab itu bila kita beriman Allah itu Tuhan yang mengurniakan, yang memberikan rasa kepada kita untuk kita menjamah nikmat kurniaannya, Allah juga boleh rentak dan tarik balik pada bila-bila masa. Maka di antara jalan untuk mengekalkan limpah kurnia Allah pada kita dengan apa? Dengan kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tad narji' lil mawdu', kita patah balik tajuk ni, wa la in adzaqna al insana minna rahmatan, dan sekiranya kami berikan kepada manusia itu daripada kami rahmat. Rahmat dengan mana? Rezeki. Summa naza'naha, kemudian kami cabut rahmat itu daripadanya, yakni rezeki itu daripadanya. Perkataan rahmat dalam dua ayat ini dengan makna rezeki, maka rezeki juga sebahagian daripada rahmat Allah. Yang seterusnya wal hidayatu, dan hidayah ataupun petunjuk juga mir rahmatillah daripada rahmat Allah. Liqaulihi ta'ala, itu berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rahmatul lilladzina amanu minkum, dan rahmat bagi mereka yang beriman daripada kalangan kamu. Ai hidayatun, rahmatun dengan mana? Wa rahmatun dengan mana? Wa hidayatun, dan petunjuk lilladzina amanu bagi mereka yang beriman, minkum daripada kalangan kamu. Ai hidayatun li'annahu kana sababu imanihim. Kenapa hidayah itu dinamakan rahmat? Karena ianya kana sababu imanihim, karena hidayah itu merupakan sebab mereka beriman kepada Allah. Hidayah itu dinamakan juga dengan rahmat, supaya wa rahmatun dengan makna wa hidayatun. Kenapa hidayah itu disebut dengan rahmat? Kerana apa? Kerana nak dapat hidayah itu sudah pastilah dengan rahmat Allah. Kita boleh dapat petunjuk ni dengan sebab rahmat Allah, dengan sebab Allah kesian kat kita lah, Allah Ta'ala bagi rahmat. Dengan sebab Allah limpahkan kurniaan rahmat lah kita ini mendapat petunjuk daripada Allah. Lepas tu kita boleh buat kebaikan pun dengan sebab ada taufik dan petunjuk daripada Allah. Bukan pasal kita jadi baik, bukan pasal kita baik, tapi dengan apa? Dengan taufik, dengan petunjuk dan kekuatan taat yang Allah Ta'ala jadikan pada kita, Allah berikan pada kita. Jadi kalau kita ingatnya ni, kita taklah melencong nak terjebak dengan ujub, nak terjebak dengan riak. Untuk apa kita riak? Kita nak tunjuk apa? Kita nak tunjuk kat manusia. Bukan manusia yang bagi ganjaran pada kita. Manusia tak boleh bagi apa pada kita, yang bagi Allah. Jadi kalau kita buat sesuatu semata-mata nak tunjuk kat manusia, lebih teruk lagi, na'udzubillah, lebih teruk lagi kalau kita sanggup derhaka kepada Allah semata-mata nak dapat pujian, sokongan, dokongan daripada manusia. Itu adalah seburuk-buruk kelakuan yang kita lakukan. Kaifa yakunu minal mu'minin man yurdi an-nasa bi sakhati rabbi atau bi sukhti rabbil alamin. Para ulama sebut apa? Perkataan para ulama, kaifa yakunu minal mu'minin, bagaimana seseorang itu boleh dikira sebagai sebahagian daripada orang beriman,
man yurdin nasa, sesiapa yang menuntut dan mencari keredaan dan puas hati manusia, bisukhti rabbil alamin atau bisakhati rabbil alamin, dengan melakukan sesuatu yang membawa kepada kemurkaan Allah. Allah suruh lagu ni, tapi manusia tak suka. Kalau kita buat apa Allah suruh, nanti orang tak mau sokong kita, orang tak mau berpihak kepada kita, orang tak mau angkat kita, orang tak mau angkat, jatuhlah kita. Tak apalah, pejam mata buat ikut apa yang manusia nak. Kaifa yakunu minal mu'minin, bagaimana seseorang itu dikira sebagai orang beriman yang sebenar-benar beriman kepada Allah kalau tuju hatinya semata-mata menuntut keredaan manusia dengan melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat itu, hidayah itu juga dinamakan dengan rahmat. Kenapa? Karena rahmat itu merupakan sebab kita mendapat petunjuk daripada Allah. Bila Allah Ta'ala kasih pada seseorang, Allah akan bagi petunjuk kepadanya. Tapi kalau Allah Ta'ala tak kasih, Allah biarkan dia terus tenggelam dengan kelalaian, terus tenggelam dengan keduniaan, terus tenggelam dengan apa? Dengan dia panggil mukabbalun bisyahwat. Allah biarkan dia terbelenggu dengan syahwat. Akhirnya sampai pada waktu dan ketika ajal yang ditentukan, maka dia tak sempat untuk kembali ke pangkal jalan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Kita ni umur makin bertambah, makin bertambah bukan makna kita nak habaq kata kita lama lagi, bukan. Makin bertambah yakni makin dekat kita dengan kematian. Maka bila kita tahu kata kita dekat dengan kematian, apa yang kita nak kena buat? Perbanyakkan amalan. Masing-masing ketiaklah ke mana pun untuk perbanyakkan amalan. Inna lanafrahu bil ayami naqta'uha, disebut dalam syair kan, inna lanafrahu bil ayami naqta'uha wa kullu yawmin mada yudni min al ajali fa'mal li nafsika li yawmil qiyamati mujtahidan innama ar-ribhu wal khusranu fil amali. Inna lanafrahu, sesungguhnya kita semua seronok dan berbangga, bil ayami naqta'uha, dengan hari-hari yang kita tempuh dalam hidup ini. Kita bahasa lagu umur kita panjang, umur kita banyak, kita berbangga dengan apa? Dengan usia kita, dengan hari-hari kita tempuh. Sedangkan kita lupa kullu yawmin mada, tiap-tiap satu hari yang berlalu, yuddi minal ajali, yakni yuddina minal ajali, mendekatkan kita dengan ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah. Fa'mal li nafsika li yaumil qiyamati mujtahidan, maka beramallah untuk bekalan diri kamu, untuk kamu bawa ke negeri akhirat, mujtahidan, bersungguh-sungguh, bukan main-main. Buatlah amal bersungguh-sungguh. Kenapa? Fa innama ribhu wal khusranu fil amali, kerana semata sesungguhnya hanya sahaja neraca untung dan rugi bagi seorang hamba itu adalah melihat kepada amalannya, bukan statusnya di dunia, orang kenal ke tak kenal, bukan status kekebalannya. Kalau dia kebal atas muka dunia ni, tak ada tindakan undang-undang boleh dikenakan ke atasnya, pasal dia ada immunity, dia ada keistimewaan, pun tak lepas lagi kalau tak beramal atau kalau dia buat benda yang bercanggah dengan titah perintah Allah. Fa innama ribhu wal khusranu fil amali, keuntungan dan rugi seseorang itu adalah melihat kepada amalannya. Jadi maka disebut rahmatul lil ladzina amanu minkum. Perkataan rahmat sini dengan makna apa? Ai hidayatun, iaitu petunjuk daripada Allah. Li'annahu, kerana seseorang yang kerana rahmat itu, kana sababu imanihim, kerana petunjuk itu merupakan apa? Merupakan sebab mereka beriman kepada Allah. Sikit lagi, rahmat juga dengan makna an-nubuwah. Sebahagian daripada makna rahmat itu an-nubuwah, itu kenabian. Wal nubuwwatu min rahmatillah, dan kenabian juga merupakan sebahagian daripada rahmat Allah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha, dan Allah mengkhususkan bi rahmatihi, akan rahmatnya, man yasha'u, sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki ataupun yang Allah Ta'ala tentukan. Ai bi nubuwwati, perkataan rahmatihi ini dengan makna nubuwah. Wallahu yakhtassu, dan Allah menentukan atau menetapkan atau mengkhususkan bi rahmatihi, dengan rahmatnya, yakni bi nubuwwati, kenabian itu adalah perkara yang ditentukan, dikhususkan oleh Allah. Man yasha, sesiapa Allah kehendaki,
yang daripada kalangan makhluk yang terpilih di sisi Allah. Maka kita katakan apa? Kenabian itu dia bukan apa? Bukan muktasabah. An-nubuwwatu ghairu muktasabah. Kenabian itu dia bukan benda yang boleh diusahakan. Bukan makna kita kerja siang malam, contoh zikir siang malam, siang 1,000, malam 1,000, 3 hari kali khatam Quran, ataupun sehari sekali khatam Quran, puasa tiap hari kecuali pada hari haram puasa, maka naik darjat kita jadi nabi. La, kerana nubuwah ghair muktasabah. Kenabian dan kerasulan itu bukan benda yang diusahakan, tetapi ikhtisas min Allah liman yasha' min ibadihi, tapi merupakan pilihan dan ketetapan yang ditentukan oleh Allah pada sebahagian daripada makhluk yang telah ditentukan. Jadi wallahu yakhtassu bi rahmatihi dengan makna wallahu yakhtassu bi nubuwwatihi. Allah mengkhususkan, menetapkan kenabian ataupun urusan kenabian itu man yasha' pada sesiapa Allah kehendaki. Maka disebut kenabian dengan rahmat. Karena apa? Karena kenabian juga sebahagian daripada rahmat Allah. Yang terakhir, wal maghfiratu min rahmatillah. Al maghfirah yakni dan keampunan daripada Allah juga, min rahmatillah, sebahagian daripada rahmat Allah Taala. Liqaulihi Taala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Tuhanmu yang Maha Pengampun, dzur rahmah, yang memiliki rahmat. Apa makna rahmat di sini? Yani al-maghfirah. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah dengan makna dzul maghfirah. Dan Tuhanmu yang Maha Pengampun itu Tuhan yang memiliki keampunan. Jadi rezeki, hidayah, nubuwah, maghfirah, ini semua adalah sebahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rezeki atas muka dunia Allah bagi semua, tak kira beriman tak beriman, tiap-tiap makhluk Allah Taala hidup atas muka dunia ni, Allah Taala tentu siap ada peruntukan rezeki yang ditentukan sampai dia mati, sampai helaan nafas terakhir, habis nyawa, cukup-cukup ngam-ngam rezeki yang telah ditentukan oleh Allah. Dia panggil rizqun maqsum, dia panggil rezeki yang telah pun ditetapkan, dibahagikan. Yang tu semua dapat, tak kira beriman ataupun tak beriman. Bahkan rahmat Allah atas muka dunia Allah bagi semua tau. Dekat orang yang buat dosa Allah bagi rahmat. Apa makna rahmat ke orang dosa? Allah bagi taufik, Allah bagi keampunan pada dia. Itu di dunia. Yang disebut wa rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku meliputi segala sesuatu di dunia. Orang jahat pun dapat, orang baik pun dapat, orang derhaka pun dapat, orang maksiat pun dapat. Bila Allah nak bagi rahmat pada orang berbuat maksiat, Allah Ta'ala bagi petunjuk dan Allah bagi taufik supaya kembali ke pangkal jalan. Tapi di akhirat tak. Di akhirat rahmat Allah hanya kepada mereka lilladzina yattaqun, mereka yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah. Begitu bila turun ayat walladzi wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bila turun ayat itu iblis pun kata wa ana syai'u wa ana min dzalika syai', aku juga adalah sebahagian daripada syai' itu, daripada sesuatu itu. Allah Ta'ala kata rahmatku meliputi segala sesuatu, maka iblis kata aku juga makhluk Allah yang tergolong ataupun terkira daripada sesuatu itu. Maka turun ayat selepas itu Allah kata fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Itu akan datang dengan cerita Allah kata aku tentukan rahmatku itu di akhirat ini untuk apa? Mereka yang bertakwa dan mereka yang mengeluarkan zakat dan mereka yang beriman dengan ayat-ayat keterangan yang aku turunkan. Jadi makna di akhirat rahmat Allah itu dia panggil khasisatun, itu dikhususkan hanya kepada mereka yang beriman kepada Allah. Jadi kita nak menceritakan itu qauluhu ta'ala ghadabi, sampai kepada sabda Nabi SAW pada firman Allah Ta'ala ghadabi makna kemurkaanku. Apa makna kemurkaan Allah? Kita tengok insya-Allah pada pertemuan akan datang. Jadi malam ni kalaupun kita tak ingat atau kita tak ada kitab kan, nah cerita malam ni cerita tentang bagaimana Allah bagi Nabi bagi tahu
Allah ciptakan 100 rahmat, 99 Allah Ta'ala simpan di akhirat, 1 rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala campakkan ataupun Allah Ta'ala berikan di dunia. Dengan 1 rahmat itulah adanya perasaan kasih, belas ihsan, kasih sayang sama-sama kita ni manusia. Menatang cara menatang, kita dengan menatang, menatang dengan menatang, kita dengan manusia, itu semua adalah daripada 1 rahmat itu. Begitu juga petunjuk yang kita dapat dengan Islam yang Allah Ta'ala syariatkan, Al-Quran Allah Ta'ala turunkan, Rasul Allah utuskan, itu semua kerana apa? Kerana rahmat yang satu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan di dunia. Dan rahmat itu ada beberapa maksud. Ada rahmat dengan makna rezeki, kerana rezeki sebahagian daripada rahmat. Ada rahmat dengan makna maghfirah, keampunan. Ada rahmat dengan makna nubuwah, kenabian. Ada rahmat dengan makna hidayah, iaitu petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lil hadis baqiyah, tak habis lagi hadis, insya-Allah kita akan sambung bacaan pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma innana nahmaduka ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. واهدنا كلنا يا ربنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء فارحمنا جميعا برحمتك وبهدايتك وبمغفرة من عندك وبكرامة نبوة من أرسلت إلينا وبحق نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. أنقذنا من البلاء يا رب العالمين، واهدنا إلى السواء السبيل، ووفقنا لطاعتك، وأكرمنا بالإخلاص، وارزقنا الاستقامة عليه بفضلك وكرامتك ورحمتك إنك نعم المولى ونعم المجيب، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.